Flying Elephants Podcast. The Flying Elephants Podcast. The Flying Elephants Podcast. The Flying Elephants Podcast. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama lagi dengan kami di Flying Elephant Podcast. Yes. So seperti biasa saya Zul. Saya Mama. Berbatok aku. Mau demam. Saya Syahid. Syahid hari ini ada kurang sihat, tapi semangat beliau 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 masih bersemangat lah untuk bersama-sama dengan kita Untuk di episod yang ke-10 ini. Dan sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua Selamat Hari Raya. follower kita, ya, viewer kita terima yang kasih mengikuti semua kita support ke bawah. di semua laman sosial kita. Laman Betul. sosial kan? Ya, Boleh. laman sosial. Channel YouTube dengan juga TikTok. So kami sangat menghargai dan kami juga memohon maaf atas technical issue yang terjadi di episod yang ke-9. Ya. Yeah. So kami berharap episod kali ini kami dapat menyajikan quality video yang lagi baik lah. Yes. Okay. Boleh. So sebelum tu kita tanya dulu Syahid. Sebab Syahid ni kurang sihat hari ini, kita tanya dulu kenapa keadaan beliau seperti ini. Silakan Cik Syahid. aku Encik Encik. aku pergi sibuk 2 hari yang lepas. So aku lambat sikit badan nak adjust berubah apa? Cuaca. Perubahan cuaca lah. Pun aku di sini tidur sikit tentu bah. Kau pergi driving lah. Drive. Tidur Derek. direct. Tidur sikit tentu. Ya bola yang kali. So penat dia tu masih terasa sampai sekarang lah. So Okay. ya bola aku Tapi tidak apa, sebab semangat itu yang kita sangat perlukan Ya. Yes. untuk keberlangsungan podcast ini. Ya. So seterusnya Sedih sangat ayat Mat. tu. apa-apa mau dikata sebelum kita ada apa-apa yang kau mau cakap sebelum kita teruskan lagi podcast kita ni? Yalah. Cuma ya aja. Sekali lagi lah kami dengan geng-geng berterima kasih lah kepada supporter kami orang. Iya betul. Jangan lupa subscribe lah di YouTube, Macam di penutup sudah tu. TikTok dengan Spotify ya. Pasal macam buat tutup. Habis dah episode tu. Ini Kita kali bersyukur lah ada supporter kita yang tetap sampai ke episod 10 tu. Betul. yes. So pejam celik episod 10 sudah. Betul. 10. Jadi Si sangka juga nak mula-mula dulu yang cuma cubaan-cubaan jadi juga sampai episod 10. ya Waktu aku ajak tahun dulu nak. Memang nampak muka macam blur-blur. not convinced enough. Lagi satu Ya tidak betik tak bola tu. tidak confident kan? Aku pun 50-50 sama saya. Benar sih tu. Okay guys, kita teruskan dengan podcast kita kali ini. Tajuk kita Tajuk kita kali ini apa tu Syed? Tajuk kita kali tu pasal Kau cerita Tek yang kau mau cari ke tempat makan dengan mem kau si temu-temu di Miri tak? lah. itulah petang tadi aku ada cerita lah pasal. Okay, aku teruskan lah. Ya. Teruskan. Aku sebenarnya di Miri ini sudah kurasa dalam 6-8 bulan. Siapa? Kau. Oh aku. Teruskan. 8 bulan 6 bulan macam tu aku Boleh. rasa. Jadi aku ni boleh dikatakan aku Kalau dengan bahagian wife untuk ni kan. boleh dikatakan suka
mencari tempat-tempat yang menarik Hmm. di Miri ini, dan kebetulan minggu lepas aku mengambil cuti selama 2 hari, Isnin Selasa. Jadi Oh, cutinya cuti- Sabtu Ahad, cuti Isnin biar Selasa. Cuti biar Mm-mm. kan? Ya, Kau balik je kan? budak sekolah cuti. Jadi aku kira-kira mau Nyaman benar lah duduk aku tu. jalan-jalan lah, bawa anak bini ke Pusing-pusing. pusing-pusing Miri, cari tempat yang menarik, Oh, cari tempat makan, cari yang boleh dikatakan tempat family punya, apa orang cakap, Oh, Healing. apa namanya? tempat Healing lah. healing lah orang cakap. Tapi ya, yalah aku kan orang Sabah, aku tidak tahulah tempat mana yang menarik di Miri ni. mhm. Macam kau, Muhammad dulu lah, Syahid dulu lah. Mana-mana bayar. Sebab kamu berdua ni orang Miri. Oh. Kau rasa di Miri ni mana tempat yang menarik? Sebab bagi aku sudah jelajah Mhm. mengikut apa tu? Guide Suggestion daripada internet. Aha. Aku tidak jumpa apa-apa yang bagi aku menarik di Miri ni. Sekda yang stand out kan? Ya. Sekda yang macam differentiate-nya from another city, right? Yes. Maksud kau umum gila kau punya apa? Yang tempat yang menarik tu apa? Aku- Tempat makan ke Aku tempat macam ni, Mat. berhibur. Aku mencari sesuatu yang kalau cakap kau sebut benda ni kau tahu itu di Miri. Oh. Contoh okey. macam Mukah, kau mau makan kan? Hmm. Kau sebut je Umay. Mukah, kau punya tempat pertama yang kau akan terlintas pikiran kau adalah Mukah, Mm-mm. Umay. Jadi aku mau, yalah mungkin kamu orang Miri, mungkin kamu dapat begitu aku lah. So next time kalau ada cuti aku boleh bawa family aku ke tempat yang kamu suggest lah. Jin. Silakan. Boleh. Apa Apa kau nak aku? Apa jinjin? Oh, Miri tahu lah Jin sini. Aku nangga aja. Sini mana? Tempat di Miri tak, Mat? Kalau bagi aku lah, kalau untuk kau beli barang yang rare di Miri tu, bukan rare lah, memang orang Miri akan tahu. Tapi kau mau bawa untuk balik kampung, bagi aku kek lapis lah selalunya. Kek lapis. Ah. Kek lapis kucing pun tahu. Tapi Cik, di Miri. dia macam ni, Mat. Kau sebut saja benda tu, okey ini contoh satu masa dahulu bila kau sebut kek mita, yes kucing. Mm-mm. Tapi apa yang kau sebut terus orang pikir oh Miri, macam tu. Miri. Signature Miri. Aku pun Signature tahu Miri. tu. So, apa signature Miri? Iyalah, kalau spesifik macamnya Beras Bario. Beras Bario yes. Miri ke? Bario Bario, Miri dah apa? Bario, bahagian Miri. Oh. Tapi people don't look at it as it is actually a part of Miri in Yeah. term of region. Tapi kalau kau nak spesifik kepada city, bandarnya, orang sebutlah Bario as a part of bandar Miri kan. Aku rasa Bario ya Baram, daerah Baram. Nah, yang kau tanya tu within the city, right? Ya. Yang di dalam Dalam area bandar ni. adalah benda ya adalah dijual di Bandar Miri. Aduh. Ya memang aku nangga komen orang ah konten-konten pasal Miri memang akan keluar benda ya. Massage. Aduh. Masalahnya kita ini bawa family. Bukan kita pergi sorang-sorang. Masas jalah. No, historically, Miri dia berlatar belakangkan industri swasta. Dan orang-orang lokal pun di bandar tu si ramai orang lokal. Kalau kau cari orang lokal, orang merek di Bakam, Ya bakal. kemudian yang di Bekenu. Tapi kebanyakan sebahagian besar yang ada di bahagian bandar adalah Thomas Tautin. Yang penghijrahan berlaku awal 80-an, awal 70-an, oil and gas sector kan, yang dia create job opportunity. So those people coming from
the whole Sarawak. Kalau kau tengok housing area aku lah, kalau kau tanya seorang-seorang, saya dah pun yang memang originally, Orang Miri ya. Even kau sendiri even the percentage is not that high. Local people somehow, kalau kau mau tahu lebih detail pasal local people, apa interest tidak, kau boleh tanya Ini Muhammad original lah. Ni memang pure. Marian. Original lah. Tapi itulah aku highlight tu di dalam bandar. Maknanya bila di kawasan macam luar daripada bandar, kita panggil pinggiran bandar kan? Luar bandar lah. Luar bandar. Suburb lah. Suburb kan? Itu Jadi- orang putih juga. Okey, kita macam ni. Untuk signature tadi tu, contoh macam aku sebut Umay, orang dah tahu muka kan. Apa? Aku masih mencari tu sebenarnya. Apa sebenarnya signature? yalah. Kita beri benda ni kepada viewer lah untuk beritahu di apa makanan signature untuk Miri. Mungkin mungkin makanan viewer kita signature. ada yang lebih tahu kan. Yalah, kalau Sorry guys. Kalau Muhammad tidak tahu lah. kalau yalah macam kucing dengan tubuknya, dengan kek lapisnya kan, tubuk masin. Ya, Ha. macam Kalau- lawas kan. Ah. Tahai kan? Lawas ada Thai, ada garam bukitnya ya. Yes. Bukan garam bukit, garam nipah. Miri ada belacan lah. Belacan Miri. Itu loh ada belacan juga. People are saying both of are the same, more or less. Yalah yang garam pula. Cincalu orang besar. Beras Bario lah yang paling famous lah kalau di Miri. So macam ni kita berikan benda ni, tas ini kita beri kepada viewer lah. Viewer mungkin yalah, Yalah mungkin tidak ada tahu mungkin orang lagi. dah tahu benda yang kita tidak tahu kan. Mungkin mereka lagi tahu. Sebab- Jadi kita fokuskan balik tempat itu. Contoh tempat riadah, tempat family itu berhibur di dalam Miri ini. Oke, sekiranya tiada dalam Miri ini, di mana kita boleh cari benda tu? Ada aja tempat-tempat riadah dalam Miri itu. Cuba kau sebut, Mat. Kalau bagi aku tempat riadah is Gol. Orang Miri madah Gol lah. Gol. Itu masalah tu. aku tidak Orang tahu tu. Miri. Gol is Grand Old Lady. Grand Old Old Lady. Lady. Atas bukit. Canada Hill tu kan? Ya. Okey. Yang ada museum tu. Itu namanya Grand Old Lady. Okey. Yang kedua aku suggest Museum Petroleum. Okey. Coba kau terangkan apa yang menarik di Museum Petroleum. yang tinggalan sejarahnya yang masih ada, yang menariknya pelanta minyak kan atas. Iya salah satunya pelanta minyak yang di darat di Miri itu. Tapi kenapa di bukit? Atas bukit. I Ya. think bukan kau je yang nanya soalannya. Almost semua yang nak curious pasal Miri kan, dia akan bertanya benda yang Miri hadir dengan image, dengan laungan bahawa kita tu Bandaraya Pelancongan kan. Ya. Tetapi bila kau dengar realiti di dalam bandar, si banyak gila event yang nak menonjolkan promosi yang dilakukan oleh untuk menunjukkan bahawa we are Bandar Pelancongan. Sebaliknya, lokasi pelancongan tertumpu kepada kawasan-kawasan luar. Mulu, Nia, Yes. Lambe. Kalau kau buat Betul. cari alam sekitar dan sebagainya, yes. Transitnya Miri. Kau ke Bandar Miri, kemudian kau ke Mulu apa semua. Tapi in term of Yalah. bandar itu sendiri, si banyak gila event. Zul. Hmm. So banyak gila event. Kalau kau mau cari makanan yang lokal Miri tidak terkenal dengan makanan lokal. Miri terkenal dengan kafe-kafenya. Tempat mau chill lah. Chill-chill hipster apa semua kan. Even for me kan, aku pernah duduk banyak tempat lah di Semenanjung, di Labuan, di Kuching. In term of infrastructure ataupun facility, we're not any better than any other city. Kita tak lebih baik daripada Kuching kah, daripada sini-sini bandar, lebih kurang je. Tetapi as a Mirian, aku suka vibe-nya, orangnya. Ya. Benda-benda yang kita sembang kan. Untuk aku yalah. Yalah, Miri. kau kena proud sebagai Mirian. Yes, Yeah. there's certain culture that we know. You are Mirian.
Bila someone coming to you, stay down there. Bintang Mega Mall. Oh. Tahu gini-gini kau tengah nyawa. Ya. Kita orang Migi sedar Bintang Mega Mall. Kau bisnes deh. Bintang Mega Mall. Lemah nyawa aku. Apa yang lucunya? Orang tak ambil orang tu tak. Saya dah nunggahnya. Saya dah dengar Bintang Mega Mall. Kalau orang Migian akan nunggahnya Paksen. Oh, paksa. Maknanya bila orang menyebut dia bintang Mega Mall, Immediately kau tahunya bukan lokal. bukan lokal. Ah. Macam aku lah. Yes. Sebab aku tidak faham yang kamu cerita tadi tu. Tapi yang salah kan orang sebenarnya. Yang betul tak orang. Because building the actual name is Bintang Mega Mall. Bintang Mega Mall. Aku Paksa pernah. itu Aku pernah ada seorang kawanku dari Semenanjung. Nya datang Migi. Nya pun baru bekerja di Migi. Nya aku tanya lah nya, semalam kau pergi mana? Aku tanya. Aku pergi Bintang. Lama aku mikir. Sini Bintang tu nanti aku. Mana Bintang tu? Aku tanya dengannya. Bintang tu yang dekat lereng tu. Baru aku catch, baru aku tangkap. baru Rupanya Bintang Mega Mall. boleh jadi juga Jalan Bintang. Oh. Kan? Bila disebut Bintang kan. Mungkinnya berasal dari jalan lah nama mall lah. Bintang Mega Mall. Mungkin lah. Aku sih pasti. Tapi nya macam ada kait mengai juga. Aku rasa pihak dulu tidak mengambil nak isytihar miri bandar pelancongan tu. Sebab tidak mengambil kira benda lah. Rainforest ya. Apa semua. Ya. Benda yang alam sekitar bah. Tapi nya sih lokasinya bukan di bandar, dalam bandar ni lah. Actual sebenarnya bukan dalam bandar. Dalam bandar saya lagi nak event. Okey, kalau kita tolak event, kamu sebagai orang Miri, apa yang kamu boleh offer dengan orang luar? Untuk orang luar datang ke Miri, Bandar Miri ni lah. Apa yang kamu boleh offer? Bukanlah kamu yang offer, tapi kamu boleh suggest tempat-tempat yang contoh macam aku ataupun mungkin orang luar lain yang datang ke Miri untuk pergi melawat tempat itu. Selain daripada Grand Old Lady tadi. Lagi satu, Grand Old Lady tadi Muhammad belum habis tadi. Grand Old Lady dengan Canada Hill tu, apa bezanya? Sama aja. Sama ke Hill? Aku pun pasti juga. Canada Hill yang bukan dekat gereja kan? Tapi nya sama juga. Sama Tempat Banjaran. yang sama lah. Sama Banjaran. Ada je tempat lain, Copacabana. Yang Tapi untuk Copacabana sudah tutup. kawasan pantai lah. Tengah buat semula. Oh, Pantai. sekarang tengah buat lah. Ya. Buat lah. Tapi saya tahu lah, aku dengar macam kena jual je. Dengan pihak ketiga swasta. Tapi tengok lah pula macam ni je mula. Ada aja pantai sebenarnya kalau mau berhealing tepi pantai lah. Semestinya Copacabana. Kita ada Luar Esplanade. Ada Tusan jauh lah. Tusan jauh luar bandar lah. Kalau Oh, bandar. itu kita akan bincang sekejap lagi yang di luar daripada Miri ini. Okey? Nah, itu yang dalam bandar lah. Okey, yang dalam bandar ni. Okey. Ada lagi selain daripada Grand Old Lady? Luar Esplanade yang kemana tadi? Esplanade, Luar Esplanade, Grand Old Lady. Pantai Lutong yang So, orang luar kalau pergi ke Grand Old Lady, sebenarnya tempat yang sama dengan Kennedy Hill. Urban area mungkin boleh pergi Times Square Miri ya. Times Square Miri. Next. Next, apa jauh di Miri tak di bandarnya. So bandar, apa bezanya? Taman Boyak kira bandar ke? Taman Boyak. Taman Boyak Kuala Baram kan. Boleh lah asyik jauh pun. So memang saya lagi nak benda yang memang membezakannya dengan bandar-bandar yang lain. Bandar-bandar lain maksud aku tu macam Kuching lah Kita cakap pasal bandar raya lah Kita asyik sebut lah bandar Mukah kah, Sibu kah. Ya asyik lah, asyik termasuk lah. Luar perbincangan lah. Okay. Nak status bandar ya. Kita banding dengan Kuching, memang Kuching dari segi pelancongannya lebih terkehadapan lah kan. Okay, Syed, kau setuju kah kalau aku cakap contoh aku sebagai orang Semenanjung lah, daripada Selangor lah contoh. Kenapa aku perlu datang ke Miri? I don't know.
Why not sure? Kenapa kau mau datang? Itulah. Kau setuju Suggestion kan tidak? aku lah. Okey. Kalau aku sebagai Mirian kan, kalau orang luar mau datang Miri, Kenapa? Okey. Sebab- Kenapa aku perlu datang ke Miri bukan ke Kuching? oh waduh, perbandingan macamnya Muka mau satu je lah. Mulu pergilah Miri. Kalau kau mau nangga banda yang bagi aku aman lah banda Miri tu. Kucing pun aman. Jam pun saya dah. Ayah Bukan je jam lah. gila lah. Miri saya dah jam. Yang itu aku setuju lah sebab aku selama 8 bulan sini tidak pernah lagi aku merasa jam seteruk di KK. Guys. Sabahan KK memang sangat jam. So kalau pakai kereta manual memang kaki memang patah lah. Dahsyat sangat tu, patah tu, keras lah, keras. Contoh lah. So kalau kita di kawasan Bandar Miri ini tidak dapat menyajikan sesuatu yang dapat kita offer kepada orang luar. Mungkin di luar daripada Miri. Tapi masih di bahagian Miri, di luar daripada Miri. Macam kau sebut tadi di Lambe. Sekejap aku masih nak terangkan pasal Miri. Miri is a vibrant city. It is. Vibrant lah. Bukanlah bandar yang mati. Bandar yang, Yes. yang Okay. ada. Sebab in term of access kepada entertainment, you still can get it as easy as those big town within Malaysia tu. Banding dengan bandar yang kecil-kecil yang memang out lah kan. Jadi kehidupannya selesa. Bukan gila kehidupan yang rural gila lah. Yang mau tengok wayang pun kau perlu jalan berjam-jam. Apa semua. Kau mau main bowling kau perlu jalan berjam-jam sikit lah. Kalau di Miri kau ada akses kepada semuanya dengan mudah. Miri. So maknanya di Miri ini walaupun tidak sehebat Kuching, sehebat KK, tapi akses kepada yang kau cakap tadi itu semuanya dapat akses dengan mudah lah. Ya. Sebenarnya Jalan terdekat tidak je. jam. Jalan sikit je. Dari satu tempat ke satu tempat lain yang kau nak pergi itu pun Sejauh. tidak jauh kan. Kita Jalan. ada landmark baru kan. MBM pun building kan. Yang Miri, bentuk macam barrel. Miri City Tong Hall. barrel. Yang di Marina tu lah. Ya. Ya, Miri City Hall nama Aku tidak pernah pergi sana. Bolehkah masuk sana dalam? Boleh. Naik atas. Boleh naik atas. Kena bayar ke apakah? Tidak. Tidak. Tapi macam aku pernah dengarnya perlu isi apa-apa buku lah. Buku pelawat lah kot. pelawat. Mungkin lah. Okey. Kalau Boleh, begitu boleh. settle lah untuk Malam-malam. Malam macam si boleh. Boleh ke? malam tidak boleh. Siang je. Okey, berbalik dengan cerita tadi signature makanan tu. Kalau tiada pun signature, bagi kau lah Mat, bagi kau lah di Miri ni makanan di Miri ni kau rasa kalau makanan yang di-offer di Miri lah, restoran, kedai makan, warung apa semua tu. Bagi aku sendiri, aku dulu 10 tahun di Semenanjung. Aku bukan mau mengecam lah, tapi makanan di Miri ni bagi aku kalau ada scale 1 hingga 10, aku hanya boleh bagi 5 saja. Bukan aku mau mengecam, Ya jujur. tapi itu kejujuran dari aku sendiri lah. Setuju. So, Ya. aku baru mau tanya kau tadi, kau setuju ke tidak? Tadi kau sudah cakap setuju. Memang. Kalau kau dah setuju, macam mana pula kan kau, Mat? Sama lah, aku setuju juga. Sebab di Miri tu kalau kau mau cari makanan yang benar-benar sedap. Susah sikit aku buat cari lah. Susah Boleh buat dapat cari. kan, tapi susah sikit lah. Tapi sebelum aku datang ke Miri ni kan, untuk menetap di Miri ni, bukan jalan-jalan. Sebelum aku datang untuk menetap di Miri ini dan bekerja di sini, aku telah dimomok-momokkan Miri adalah syurga makanan. So aku punya excited tu untuk datang ke Miri tu memang Western ada banyak pilihan lah. Western food ada banyak. Kepelbagaiannya mungkin banyak lah. maknanya kau kalau kau nak dapatkan makanan tu dari segi kepelbagaian cita rasa tu ada. Ya. Cuma rasa dia tu mungkin subjektif lah daripada orang
individu, masing-masing individu kan. Yalah, macam kami orang tu, macam aku lah, terutama belum merasa gila makanan di luar apa. Oh, kau masak ke? Ah, Saya dah gila lepak di luar bukan lah. makan di luar, maksud aku di luar Miki. Oh, Aku sih banyak keluar gila kalau Kau belum keluar kawasan sini. explore lagi Iya. dengan makanan-makanan luar. Ya, kan? macam Bintulu kah, Sibu kah, Kucing kah. Aku sih banyak. Tidak patut kau Bintulu, Kucing. Ya, aku jarang keluar. Maksud aku jarang travel. So Aku okay. memang PO Okay, aku minta kamu bagi ultimate suggestion untuk tempat makan. Mana tahu ada viewer kita daripada luar daripada Miri yang datang ke Miri mau cari makanan. Ultimate punya suggestion yang paling kamu rasa okay. Kalau orang mau makan tempat ni lah yang paling sesuai. untuk aku, macam aku Marhain kan. Marhain, B40. Iyalah. Aku suggest Sama Jinjin. lah kita. Jinjin. Betul. Benar. Ya, memang sesuai lah untuk orang macam Ya, kita level-level Mahain. orang lah. Apa Jinjin? Nya kedai makan. Betul kah? Betul lah. Jinjin restoran. Jinjin Cafe. Jinjin Cafe. Macam kau mat? Saya dah lah, plenty je lah. Oi. Macam ada something ni bila kau sebut Jinjin tu ada something gitu di situ. Jinjin ya, tempat geng-geng gomen minum. Oh. Geng-geng yang Tempat-tempat old school lah. yang murah bah. Yang murah. Rasanya pun boleh Itu tahan. kalau ultimate. Living cost apa semua. Kau beli nasi ayam RM5 je apa? Sila Kalau naik orang dah luar datang RM6 dah mau kini. suggest tempat tu. Mestilah kau kena suggest tempat yang bila orang makan orang puas hati. Nasi ulam lah. Kalau West Malaysian yang mau merasa West Malaysian pun apa dishes kan? Yang masih mau rasa ya. Nasi ulam lah di Imat Riam. Nasi ulam untuk di Imat tu. Di Imat Riam. Nasi ulam di Imat. Masakan Semenanjung. Orang Semenanjung datang ke Miri makan makanan Semenanjung. Dia lah tahu rindu tu nak Ya. cari-cari dia makanan lokal tak set dah. Kau Mat macam mana Mat? Kalau aku lah suggestion aku tempat makan yang ultimate lah. Ultimate lah. Ultimate. Kalau Bagi aku kalau western lah. Sarah beef. Ya, makanan boleh jual lah. Tapi aku sih pernah makan hits ya. Bagi aku The Glams di Times Square ada. The Glams. Nya ada cawangan di Times Square Yang warna hijau dengan Bollywood. Dia punya restoran warna hijau tu. Bukan. Ya, dia Kau apa hal sejuk? Demam lah aku dah. Siang tu nyawa aku. Sorry ya. Sorry. Ekon atas, Tak. pergi ke bawah. Sejuk sih. ya jual yang nak bacon. The Glam ah. The So Glam. guys, yang orang dari Untuk western lah. viewer kita ataupun yang menonton ni dari luar daripada Miri boleh coba satunya tadi The Glams di Times Square. Times Square, yang satu lagi bro apa Nasi tadi? ulam. Nasi ulam di Imat Riam. Imat Riam. So bagi aku pula suggest walaupun Boleh, aku bukan boleh. orang Miri, Iya. tapi aku adalah pergi beberapa kedai ni dan aku ada suka dua menu ni, mie kolok ayam dan juga 3 beradik gemuk. tidak, mie kolok ayam dan juga laksa Sarawak. Oh. Dua menu ni bolehkah aku sebut nama kedai? Boleh lah, kamu Oh, sebut kami lah. dulu. Aku suka kedai Kita tengah buat Sebekas. promosi tak berbayar tau. kepada pemilik kedai ni di Aroma Cafe di Sebekas. Oh. Dia punya laksa Sarawak memang
kalau aku bagi scale 1 hingga 10 aku boleh bagi 9. Untuk mikolog dia aku boleh bagi 8 per 10. Bagi aku lah. So dua-dua menu di ada aroma lah. ada di kedai itu. Ada di Aroma Cafe. So guys kalau datang ke Miri boleh coba juga datang ke sebekas Miri, pergi ke kedai di Aroma Cafe. So kepada pemilik di Aroma Cafe kalau jumpa kami apa-apa Ada satu juga sebenarnya. Kalau sebut di aroma yang aku suka lah kalau bagi aku. Dia punya roti jantan. Roti jantan, guys. Roti jantan memang Jantan. kalau makan memang jadi jantan terus. RH? RH aku rasa macam RH di Tutong lah. memang lokal pun nak. RH aku tidak pernah pergi. Yang mana? Boleh ya nasi lemaknya. So RH boleh juga lah guys. Signature RH nasi di lemak Lutong. Kita orang boleh pergi untuk tes lah makan di sana. SRS nak makan nasi kerabu. Tapi still Semenanjung pun menu Orang Semenanjung datang ke Miri makan makanan Semenanjung. So macam aku tadi aku suggest local menu. So orang Semenanjung, orang Sabah boleh coba lah mie kolok dan juga laksa Sarawak ni aku memang suggest lah. So berbalik dengan kita masih ada masalah. Masih dah. So berbalik. Nasi lemak Ahmad. Si lemak. Alhamdulillah. So last sebelum kita habiskan topik ni, Season 2 lagi. tadi tu apa yang boleh di offer di dalam bandar Miri lah. Ya. So kalau masih di bahagian Miri tetapi di luar daripada bandar, kalau of course lah orang Semenanjung yang KL, orang Subang, dan Johor, kota metropolitan kan, mesti datang ke Sarawak untuk cari tempat yang nature lah, kan? So apa yang boleh di offer? Tapak UNESCO Mulu Satu. Gua Mia. Tapak bersejarah. Yes. Macam mana tunjuk? Yes. Malaysia Neolitik Mulu apa? Gua Mulu. Gua Mulu. Berada di Mulu. So untuk ke Mulu menggunakan kapal terbang. So guys, untuk daripada Miri ke Mulu ada akses kapal terbang. Seterusnya jalan darat of course lah ada. Mulu. Tidak. Ada tapi jalan Jauh off-road. Yes. So kalau suka adventure, boleh lah. sewa Hilux datang pergi ke Mulu. Aku rasa macam ada sih. Next, selepas Mulu, Gua Nia. Taman Negara So Gua. masih lagi gua tapi di Batu Nia. Ya. Dalam Batunya. So ada tempat. Jangan lupa lah bawa lampu suluh. Selalu benda common yang lupa ialah lampu suluh. Kalau pergi gua, kalau aku lah. Kalau dalam gua tu kan gelap. So kena standby apa yang patut lah. Iyalah. So Tapi sih boleh suluh ke atas kan? Masa ada orang panjat ambil sarang burung? Ya mun masa orang manjat. Masa tidak orang manjat, sentiasa manjat. So guys, kalau kamu pergi ke Gua Mulu tadi dengan Gua Nia, pandai-pandai kamu orang lah prepare apa-apa. Ya. Tidak perlu kami cakap apa. So next kita kena bagi seberapa banyak yang kita boleh offer lah dengan orang di luar sana. Kalau aku lah, untuk di luar bandar boleh pergi Bekenu. Ya, Pantai Bungai dengan Pantai Tusan. Tusan kacak pantainya. Mat, kau cerita sikit pasal Tusan Beach. Apa yang menarik? Tusan Beach tu bagi aku tempat healing lah yang sesuai. Sebab kedudukan pantainya benar-benar atas tebing tinggi. So guys boleh Google lah Tusan Beach Bekenu. Tusan Beach Bekenu. Tapi aku difahamkan, aku sendiri datang ke Tusan Beach ini. Ya. Dia punya
signature sudah hilang. Ya, tarikannya mula-mula Tusan Beach tu yang famous dulu ialah apa nama yang Sapi. air berlampu. Bukan tu yang Itu first dia dulu. apa? Gajah kah sapi? Itu baru orang found kemudian. First dia dulu yang ada cahaya, ombak. Masa tu Okay. dia betul-betul mula. Dia ada Orang ramai mau tengok tu kan sampai malam orang stay situ tengok. Sekarangnya masih ada lagi lah. Tiada. Itu macam bermusim bah. Dia fenomena ombak Rare tu lah. mengeluarkan cahaya. Ya. Fenomena apa ya? Aku rasa Saya kan kau tahu. Kau berjaya. aku tidak tahu tapi aku percaya benda tu obor-obor. Bukan. Bobo. Dia macam partikel-partikel kecil tu. Dia banyak macam pasir. Okey. Jadi bila ombak tu menghempas Memukul. menghempas pantai, dia akan terhasil ada lampu warna biru. Aku sempat tengok benda tu. Apa Wow. Blue Tears ke apa namanya tu? Oh, iyalah. Hanya nak. Iyalah. Blue tears. Tears air Panggilan air dia. mata. Panggilan orang bagi lah. Guys, kalau tahu fenomena apa ni, boleh Blue kongsi dalam komen. So Lepas orang kami sendiri pun dapat ilmu dan orang di luar sana pun sama lah dapat. Sabar. Orang Miri, kita bagi challenge lah orang Miri. Cuba komen banyak-banyak ketengahkan. Apa specialnya Miri? Ya, Ya. sebab kami macam aku sendiri tercari-cari apa benda yang aku buat di Miri itu. Oh. So boleh senaraikan di Miri ni mana tempat menarik, di luar Miri macam yang Mamat dengan saya tadi sudah beritahu, mungkin ada tambahan, dia orang boleh tambah, boleh. kan? So Betul. kalau ada bolehlah aku pergi, ada anak-anakku cuti, aku pergilah nanti. Komen je banyak-banyak guys. Kami orang akan baca, jangan risau. Yes. Miri more like untuk kehidupan lah. Ya. Untuk kau berhidup di Miri tu okey. Yang seat juga murah. Seat juga terlampau mahal. Seatnya in term of keselesaan untuk kau hidup seharian lah. Miri better than setengah bandar. Better than lain lah. KK, better than Kuching, selesa lah. Selesa. Akses mudah apa semua. Kau masih boleh tengok wayang. Kau masih boleh buat itu. Kau masih boleh buat ini. Betul. So bagi aku sendiri, pendapat aku lah, Mat, pendapat aku sendiri lah. Ya. Walaupun bagi aku ada kekurangannya, tetapi untuk kau tinggal di Miri ni, kau punya kesejahteraan hidup tu masih di tahap yang baik. Kau kalau kau mau hidup bandar, ada bandarnya. Kalau kau mau rasa vibe kampung, ada vibe kampungnya. Yes. Betul. Kan? Betul. So, kita masih ada masa? Okay, rasanya sotok sampai situ je lah kali tu. Santai betul kamu. Siapa? Kamu punya ni tengok posisi sama tu. Natural. Okay guys, kepada follower-follower jangan lupa follow kami orang di TikTok, subscribe kami orang di YouTube. Episod 10 lembau macam tu. Alamak. Episode 10 biasalah guys, sebab Dengar kami kita orang di punya- Spotify juga lah. Kepada follower-follower juga, terima kasih sekali lagi lah yang telah support kami orang dari episod 1 sampai episod 9 dan akan datang episod 10 tu lah. Yes. So guys, jangan lupa support kita orang, kami orang di sini. Episod 8 hari tu view kita 1000 lebih Ya. Nantinya apa? di TikTok tu. Okay. Cerita Oh, seram. Cerita seram. seram. Yes. Inilah cover thumbnail video. Apa-apa je isu tu orang. Benda yang nak diceritakan. Kita orang nak kongsikan, kita akan mention nama. Kalau kita mau kongsikan lah. Ya. Mungkin Kita boleh akan jadi kita topik. akan Boleh jadi topik kan orang. Boleh hantar email kan kepada orang, DM kan kepada orang. Kita, komen pun boleh. Mengasa Komen benda boleh. yang Lagi- boleh lagi dikongsi, komen je di TikTok.
kita mengalu-alukan. Sebenarnya aku rasa dorang ni ada nih tapi malu-malu lagi. Asyik dah. Jangan malu. Syahid tetap handsome. So guys, Okay, guys. aku rasa ini saja untuk kali ini. Ya, dan aku minta maaf kalau aku hari tu agak menyakitkan hati, agak menyampah sikit orang tangga, sorry ya. Nampak lemah tu memanglah demam. Orang sihat kan. Faham lah tidak. Member dah pada barik dah bang, target macam buat recording lah, buat lah. Aku nak padahal sick tiba-tiba. So tapi sebelum kita tutup apa ni rekaman video ni, aku sebenarnya tadi aku mau tanya either Mamat atau kau lah Syed, 3 perkataan yang menggambarkan Miri. Tapi aku rasa kau sudah sebut tadi. Apa? Bandar minyak. Vibrant city. Okay. Lagi? Bandar petroleum. Bandar minyak lah kan. Bandar minyak. Nampaknya lebih 3. rugged sikit petroleum. 3 lah. Yang menggambarkan Miri. Miri is a vibrant city. Satu. Bukan untuk orang yang baru nak bina kehidupan. Okay. Yang somewhere in the class of yang dah agak comfortable sikit. Kalau kau baru nak. Sebab industri sikit lagi lah. Industri untuk tenaga kurang mahir dan separah mahir. Sikit banyak di Miri tu. Mungkin kita nak go green ke ataupun polisi MBM kan. Saya tahu lah. Vibrant city. Middle income city. Bagi sikit. Aku dah lost idea. Senang. Akses yang mudah. Kehidupan yang aman. Aman. Ya. Accessible. Easily accessible. So kalau setuju tu nanti komen lah. Okay? Yes. Okay guys, itu sajalah. Okay. Apa-apa yang terkasar bahasa kami orang, minta maaf lah. Jangan ambil hati yo. Okay. Dah. Okay, Okay. aja. Guys. Assalamualaikum.